Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini sahabat, saya lagi berada di kebun, bekas kebun lada saya dulu sahabat. Jadi kali ini kita nak buka dia balik sahabat. Kita nak tanam cili ataupun sayur-sayuran sahabat. Dan ini sudah hari yang keempat seingat saya ini sahabat. Hari keempat. Mula-mula kita racun rumputnya dulu, suruh biar dia mati, dan tunggu 1 hari, dan lepas 1 hari baru kita pergi ke sini dan kita bersihkan kawasannya sahabat. Tengok berjerebu lagi nih sahabat. Kena asap tuh, debu habuk bertebangan nih sahabat, bukannya salji nih sahabat. Dan kali ini saya santai saja sahabat. Ini sudah waktu petang nih sahabat. Kita nak pergi ke kebun cili saya di sebelah sana. Kita nak mengambil cilinya dulu. Sambil itu kita santai saja sahabat di kebun. Beginilah suasana nih sahabat. Tengok. Asapnya tadi sampai ke sana sahabat, tengok. Putih sekali. Inilah suasana di kebun. Ini itu hari pokok jerin. Sudah habis buah sahabat. Sudah banyak yang gugur. Tapi lagi boleh makan nih sahabat. Kalau yang jatuh-jatuh sebegini. Ini banyak nih sahabat. Tuh sana ada 1, 2, 3, 4. Ada yang sudah hitam. Sudah sahabat. Ini buah jerin. Sudah hitam sudah. Dia sudah keluar. Ini pokok durian kita ini pun tidak pandai besar-besar nih sahabat. Mungkin dia kena lindung sahabat. Ada pokok ini durian kita nih sahabat. Lama sudah 4 tahun sudah nih sahabat. Tidak dibina. Inilah suasana sini sahabat. Jadi kita santai di sana. Berehat sekejap. Pokok ini besar juga sahabat. Ini pokok jerin nih sahabat. Habis sudah buah dia. Sudah berguguran. Ini kita bakar tadi. Kita nak buat kemah di sini. Tak tahulah bila lagi. Oke guys, kita nak pergi ke kebun kita sana. Kita nak mengambil cili. Dan kebun saya ini yang di hadapan sana, kita biarkannya dulu sahabat. Karena mungkin tanah dia sudah tidak apa-apa bagus sahabat. Jadi cili yang kita tanam banyak yang sudah mati. Jadi saya nak pindah tempat baru lah. Nah, mungkin tanah dia sudah tidak apa-apa subur sahabat. Kita pindah randah saja. Sini ambil 1 tahun 2 tahun. Kita pindah pergi ke belakang sana. Kebun saya dulu. Cukup meletihkan juga sahabat. Inilah kebun cili saya nih sahabat. Sudah habis sudah expired. Ada expired dia sahabat. Tengok, sudah makin mengecil. Ada yang sudah mati, banyak juga sudah mati sahabatnya. Rumput sudah tinggi. Kita nak cari cili jenis yang baru, yang
Tuh sahabat, belum masak lagi. Kita nak ambil dia jadi benih nih sahabat. Kalau dapatlah cili ini yang bagus nih sahabat. Nah, panjang ini cili jenis ini. Kita baru ada satu pokok saja kita tanam nih sahabat, cili ini. Dan satu lagi yang biasa saya tanam ini. Nanti kita nak ambil ini. Ini pun kita nak tanam lagi ini sahabat. Banyak sudah yang sudah mati-mati sudah sahabat. Inilah kebun lada saya, kebun cili. Aduh, sudah bertahun-tahun sudah sahabat. Kita nak pindah tempat lagi karena mungkin tanah ini tidak apa-apa subur lagi. Kita nak pindah tempat. Tengok cili kita ni banyak sahabat. Banyak sudah yang masak. Kita nak ambil dia nantilah. Di sini ada 3 jenis ataupun 4 jenis cili lah. Ini cili salah. Nih. Yang merah sebegini sahabat. Kau-kau nih sahabat. Cukup pedas ini. Ini kita nak pindah lagi. Cantik betul nih sahabat. Nanti kita nak ambil cili ini. Banyak yang sudah mati juga sahabat. Aduh. Tidak salah. Kita pindah tempat baru. Ini mungkin lagi masih lah kosan ini. Kita biarkannya lah kosan ini sahabat. Tengok cili itu. Nak jalan dulu. Kita tengok cempedak kita sahabat. Sayang sekali sudah kehitaman cempedak di luar nangka ini sahabat. Bagus cempedak ini sahabat. Banyak buah-buah dia jatuh. Ini satu. Sudah ada orang ambil ini sahabat. Ini cempedak orang dulu nih sahabat. Ini satu. Satu pecah lagi, buruk sudah sahabat. Sana lagi banyak tuh sahabat. Tidak apa bagus nih sahabat. Manyu. Ini lagi sahabat. Berapa besar dia sahabat. Tapi sudah lama sudah lah. Lihat cempedak nih sahabat. Sayang. Banyak nih sahabat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sana. Di sini pun ada juga. Cempedak nih. Tidak ada orang makan nih sahabat. Nah, cempedak. Banyak lagi itu. Inilah kebun sahabat. Kebun cempedak. Tapi tidaklah apa banyak nih sahabat. Baru ada 4 kayu. 4 pokok saja. Yang pun ada juga sahabat. Ada 2 biji, 3 biji, 4 biji, 5 biji. Ini saya rasa sudah masak tuh sahabat. Sudah masak tuh. Kita nak juluk dia dulu. Ini lagi sahabat. Yang ini paling bagus sahabat. Jenis kuning. Rendah saja tapi kecil nih sahabat. Belum masak lagi. Banyak lagi di atas sana sahabat. Tapi itulah, dia tidak ada besar-besar sahabat. Kecil saja dia.
Sayang. Saya juluk dia dulu. Ini. Dia dah mau jatuh tu sahabat. Dia dah mau jatuh dia sahabat. Biar dia dulu lah. Biar dia pokok sana. Sudah tua sudah sahabat. Tunggu kalau 2-3 hari masak sudah dia. Tidak ada di bawah lagi sahabat. Semua di atas. Banyak dimakan oleh tupai sahabat. Nah, dan ini buah sana. Buah cempedak sahabat. Oke guys. Nah, beginilah activity saya pada kali ini, santai-santai di kebun. Dan kepada anda semua saya ucapkan ribuan terima kasih yang telah support channel saya ini. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye bye, jumpa di video yang seterusnya.